Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, CEBI, dalam acara Lenjar. Ayo nak nyaji berita kriminal sekitar kota Palembang edisi hari ini, 21 Maret 2022. Inilah Lenjar selengkapnya. Warga Karanganyar, Kecamatan Galuh, Sudem dibuat heboh. Pasal pasangan dua laki bini hampir bertujahan. Gara-gara bini pergi senam, tidak ngomong lagi, tidak ngejok lagi. Mana cerita selengkapnya? Ayo kita selip. Oh, yang doa-doa baik masa, Bobi. Gara-gara senam, pasangan dua laki bini ini hampir nak bertujahan. Pasalnya, si bini pergi-pergi baik, tidak lagi nak masak untuk laki yang barik begawi. Bu, mana bu? Nak nanya bu, mak mana lah kira-kira orang ni pacak bubala ni laki bini ni? Nah, dah tahu juga aku ni. Tadi tu lakinya tu kesini nanya, katanya mana bininya. Aku senam bener be ngomong. Rupanya lakinya tu ngari ke sana. Katik katanya bininya. Ngomong di sanggar dia tadi senam, bukan di tempat biasa. Nah, itulah laju lakinya nak marah tu. Aku tak pula tahu lakinya tu nak marah. Aman bininya gak nak nyala ke aku, tak tahu aku. Mana? Bacaklah dia kakek. Jadi mak mana laki kira ni bu? Kira-kira ni nak manggil RT apa mana kira-kira? Nah, tak tahu juga. Aman cak lokak balak besar kita manggil RT baik. Oh, sudah. Nak ngaman kenya tu. Kasih banyak bu. Ketua RT yang kita temui di sekitaran lokasi TKP juga ngaku tidak tahu kalau warganya ada yang bebala model mak ini. Bu, agak lu bu berhubung ibu nih ketua RT ada yang nak ditanya bu. Nah ini pasal yang bebala tadi lah. Mak mana kira-kira tanggapanmu? Ya aku ni tak tahu juga Atau tumpak-tumpak rumah rebut lah nami kuali lanting-lanting kalau. Jadi aku ni terkejut juga ada warga aku yang ngadu mak itu. Tak tahu susah ni memang mak itu nian wongnya. Lah dia ngomong ke sekali dua kali tak mempan. Dia ni memang hobi senam nian. Dia ni tak tahu tapi badannya tak kurus. Apalah lama dia ni memang main. Apalah biasa tidak. Tidak dalam minggu-minggu lah dia ni. Aku bercuriga ada apalah dia ni di situ Aku curiga nak. Jadi mak mana bu kira tanggapannya? Apa nak kita damai ke? Apa nak kita apa ke kira? Aku nunggu laki aku dulu balik Kalau laki aku balik kaget baru nak aku damai ke dia ni. Aku tak galak juga warga aku ni berantakan mak ini. Kepala aku pening aku dengernya. Oh sudah. Makasih banyak bu. Oh iya. Ya sudah masuk dulu Yo. Mana, cek, ini mau susah nggak? Tadi tadi mau senang. Nah, mana, ngapa kamu ada galau? Dia. Oh aku ni ada gawe banyak nian beringkesan di sebelah ni Nah, dia ni pasti ngajak ngerok, bagi dia ni Kamu ada galau dia ngapa senam? Kemana dia ni? Senam. Kalau layak dah dia ni. Tidak, senam nian. Senamnya bersepatu. Satu tercindo singgonya bersepatu. Sangat ngerok nian saya ini. Ya. Mana kekerok? Kenapa nak kekerok? Tak baca metu ngelayap terus. Nah, sapu balik dia dah kati, balik dia dah kati. Senam itu senam. Ya sudah, kalau mes aku dah ngari senam dulu. Jangan itu siapa-siapa yang nak balik. Warga yang mak ini masih heboh mencerita ke kejadian sebenarnya sehingga membuat warga cekakak cekikik nahan ketawa. Pas tahu pasangan dua laki bini ini nak bertujuan gawe pasal lauk ayal bini yang nak bersenam. Main hari pasangan dua laki bini ini sudem diredoke oleh tetua-tetua setempat sehingga kejadian ini tidak terulang lagi dan ada efek jero untuk pasangan dua laki bini ini. Dari lorong Saruan, Markona Godek, Pel TV. Gara-gara ini bini yang nak mantu jadi sesangko. Mana tisu selengkapnya? Tunggu yang sikok ini.